Madani buat hal apa hari ni? Boleh ada akaun kat Israel mengaku pula tu. Oh, bila tang dia 20 akaun, cek dalam 2 hari dah siap. Kan? Dia boleh ada 20 akaun 20 akaun untuk apa? Guys, Assalamualaikum. Selamat berhari Sabtu. Kan? Korang buat apa hari ni? Soalan yang lebih baik. Apa tuan-tuan? Madani buat hal apa hari ni? Ya, kita punya tagline baru. Guys, lepas tu kita ada Madani buat hal apa hari ni. Itulah. Kan? Topik pasal SPRM, buat kerja kemain laju buat kerja. Bagus. Pandai pun anak Belen tu buat kerja, kan? 20 akaun, kan? Dah siasat semua dah, kan? Siasat semua confirm, semua tak ada apa isu rasuah, tak ada. Isu rasuah tak ada, tuan-tuan. Tapi yang peliknya 20 akaun dia, tuan-tuan. Ya, 20 akaun dia termasuk dekat Israel. Seorang Melayu, bekas banduan, yalah, bekas menteri jugalah dulu, kan? Boleh ada akaun kat Israel, mengaku pula tu. Memang ada akaun dekat Israel. Macam mana dia masuk Israel lah? Kenapa dia dibenarkan masuk Israel dan kenapa dia ada akaun dekat Israel? Kan? Boleh ada akaun dekat Israel yang dah diperiksa, dah disiasat, tak ada rasuah. Sempoi kita punya Papa Non ni, kan? Dia boleh ada akaun dekat Israel, tak payah mengaku, dah kantoi sendiri je. Dia tolong beritahu kat kita. Kita pun tak tahu. Tengok-tengok rupanya, wow, ada akaun dekat Israel. Lepas tu, bisnes apa dia buat sampai ada 20 akaun. Aku buat bisnes tak sampai 5 akaun pun. Kan? Dia boleh ada 20 akaun 20 akaun untuk apa? Kan? Kata tak ada ambil income, kan? Kalau kau duduk dalam kerajaan, satu akaun je BSN tu, tak pun berislam, kan? Ini boleh ada 20 akaun Gila babi tu. Aku tak boleh terima akal lah macam ni. Aku tak boleh brain, kan? Satu manusia yang tak ada berkecimpung dalam bisnes, tak ada apa orang kata inheritance kot lah, family dia kaya raya ke, tak ada juga. Lepas tu tiba-tiba ada 20 akaun kat Israel pun ada, kan? Kalau Tang Tun Mahathir kau duk tengah check ni dekat UK lah, kat Switzerland lah, udah bertahun dah tak jumpa. Tapi duk check juga. Bila tang dia 20 akaun, check dalam 2 hari dah siap. Kemain lagi nak tunjuk yang dia terpaling tak rasuah. Soalan sekarang ni, aku tak nak tahu kau makan rasuah ke tak. Itu belakang cerita. Kau tu banduan, duduk dalam penjara bertahun-tahun, boleh ada 20 akaun. Bila masa yang kau dapat signature ni, kan? Siapa duk pakai akaun? Kena screwed lah macam ni. Siapa lah nak kena beritahu lah, suruh dia orang screwed tengok, kan? Tak boleh biar ni. Anak pun kaya, kan? Duk sembang anak orang kaya. Anak orang tu kaya, dia pergi korek minyak berata dunia, kan? Banyak orang kata, anak dia kaya sebab sebabkan dia pergi recommend. Dia bukan masalah tu. Kau tengok anak Najib, tak kaya pun, bodoh semua, kan? Najib je yang pandai. Bini pula bingai. 20 akaun, tuan-tuan. Saya masih tengah duk fikir lagi pasal hal ni. Macam mana orang boleh ada 20 akaun? Lepas tu jadi Prime Minister tu, lepas tu tak mengaku. Lepas tu dah kantoi pula mengaku sendiri. Kita tak boleh cakap pun, dia yang cakap, kan? Aduh lah. Entahlah, tuan-tuan, kan? So, berapa hari lagi? Jangan lupa Budi 95. Kita tengoklah, ya. Jangan lupa selamat, tuan-tuan. Semoga
hari kita lebih baik dari semalam. Dan semoga berbahagia bersama keluarga, ya. Siapa yang nak pergi mana-mana, bawa anak-anak jalan-jalan, inilah masa dia, kan. Sabtu Ahad, kan, kita boleh lepak sikit. Jangan pergi mancing seorang-seorang. Sian bini kat rumah, kan. Pergi mancing, pergi pagi, balik malam, kan, seorang-seorang tu. Tak adil lah. Sian bini kena jaga anak-anak. Kau bawa lah dia orang sekali, kan. Aku pernah try candat sotong tu, tak boleh tahan apa. Candat sotong tu apa, kira dia orang tak pakai lampu lah. Aku tukar bagi makan kat sotong tu. Teruk no keluar habis apa yang ada. Tak tahan. Aku dengan mancing, dengan laut ni kurang lah. Aku diving okey, duduk atas air aku surrender. Habis semua ikan aku pergi makan, kan. Apa dekat dalam semua nanti keluar ni semua. Itulah dia. Okey tuan-tuan, semoga kita berjumpa lagi dalam VTT akan datang. Jangan lupa selawat, ya, sedekah untuk membuka pintu-pintu rezeki kita. Baik, Assalamualaikum, peace.